Video sekali. Oh, breeder. Okey, geng. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam awal tahun. Yang ini antara video yang baru-baru juga. Video yang boleh kata yang pertama lah di tahun baru ni 2026. Jadi kita pun dah lama dah sebenarnya tak buat video sebab sibuk sikit. Okey, tapi alhamdulillah air Sungai Pahang semakin cantik. Jadi inilah masa kita untuk nak membottom boleh, nak casting pun boleh, nak mancing udang pun boleh. Okey, tapi untuk hari ni plan kita nak membottom, mencari ikan sisik. Cantik geng, air Sungai Pahang lawa. Siapa tak turun memang rugi. Orang nak cari tenggalan, nak cari gohok, nak cari kerai, nak cari udang galuh. Waktu ni lah waktu yang terbaik geng. Aku pun dah sampai. Kita bentar tikar. Jorang hari ni kita pakai 4 jorang, 3 ke 4 macam tu lah. 2 spring, 2 kepas. Okey, 2 pakai spring bomb, 2 pakai kepas. Okey. Jadi umpan pelet kita bancuh semalam. Pelet ni cocok biji. Kita pakai kiswah dengan kita pakai yang kiswah dengan yang buat sendiri. Okey. Ni standby stop. Ini kita pakai kepal. Teknik kepal. Target tenggalan ni. Tenggalan. Dah lama kan tak bottom. Ni pun air dah semakin lawa dah ni. Baringan pertama. Bismillah. Aku pun dah tenang sikit lah. Bom letak. Bau letak dah makan. Okey, spring bomb 3 mata. Mari nak bagi banyak. Pelet biji perisa strawberry.
ada manis-manis hari ni. Bismillah. Okey. Galuh ni. Jadi awal pagi ni kita sarapan lah dulu, geng. Sarapan ada bawa kuih muih by Cahaya Samsiah. Okey, ni beli dekat kedai berdekatan rumah je. RM3. Kari pap RM3. Okey, sarapan tu, geng. Biasa sisik dia galak tengah hari. Pagi ni kurang sikit. Bismillah. Lapan Jawa, geng. Lapan Jawa. Aduh. Strap pertama, geng. Lapan Jawa. Ni, lapan Jawa. Alhamdulillah. Ada juga. Awal-awal pagi. Pembuka selera. Okay. Aduh makan, geng. Aduh makan, geng. Bismillah. Aduh, kena lagi. Lapan Jawa lagi. Alhamdulillah. Lapan Jawa kedua, geng. Temperah, kan? Temperah. Umpan kepal. Sedap ni buat kasam. Alhamdulillah. Makan puluk, geng. Makan puluk. Lampau, geng. Perkasang. Geng. Gendut ni semua. Kosong ni.
Sorry. Apa ni? Tinggalan pertama. Alhamdulillah, tinggalan geng. Tinggalan pertama. Batuk padu. Tinggalan pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tinggal yang pertama kan. Tak besar boleh lah. Ketinggalan ni, kalau kendur dia boleh cabut mata sendiri. Sebab tu lah kalau mancing tak boleh kendur. Bila tali kendur dia boleh cabut mata kain ni sendiri. Tali kendur dia boleh cabut mata kain ni sendiri. Walaupun mata kain dah berada dalam mulut dia. Cuma ni dia kena balik dekat sini, pipi ni. Tadi kena dekat mulut. Tengok ikan ni boleh cabut sendiri mata kain. Alhamdulillah. Makan. Ni makan ni. Bismillah. Masuk. Aduh, dekat ni. Kelabau. Kelabau. So, saya sedap rasa. Aduh. Alhamdulillah. Betul laju makan ni. Benda apa? Tadi, baju kan? Ni mahal ni. Kelabau. Baling selalu. Bocor tu jari ni. Aduh. Alhamdulillah. Masak. Oh. Takut ke? Ha? Takut ke? Aduh. Kacau. Aku terus tak takut. Okey. Sekarang ni pukul 1 dah geng. Si Purosli melebih hari ni. Janganlah. Asyik pagi tadi ada nasi sikit. Asyik petang tak tahu lagi. Nanti kita update Pukul 1 masa untuk makan tengah hari. Makan geng. Beli tadi. Nasi putih. Apa ni? Lempong lah, lembung ni. Tengok. Lempong lembu. Ya.
Kalau bini kau suka sangat, buang. Tak. Ya. Berangin. Buat tengok. Tagih lah untuk tempat ni. Tu orang menganyut. Air lawa ni penuh orang menganyut. Hujan petang. Dah panas hujan rahmat. Lepas hujan berkasak. Si Rosli buat apa tak tahu. Tengok, biarlah. Sekejap ni lalu ni. Loko ni. Loko. Aduh. Ada. Halo. Halo saudara. Cicik boleh? Awak tak dah. Ada. Cicik boleh. Saudara. Takut nak main tengah dia. Cicik Poland nak sak. So. Woi. Tinggalan sibu. Itu. Waktu dia ni. Waktu dia dah. Sorry. Tinggal Cái này sorry. Kat sekilo. Agak ni butuh dia. Ni yang butuh ni. Yang butuh. Ha. Nampak. Boleh naik? Sipu boleh sesuara. Apa besar? Sekilo ada ni. Ya. Dekat kat sekilo ke? Baik tak? Oh ni ya. Apa ya? Boleh tak? Bye. Cabut rut. Kasar. Kertas boleh makan. Mata kasar tak? Mata kasar? 7 berkeliling. Bagi saya 7. Oh, aduh. Oh, lihat tengok. Oh, dia saya. Sekilo tu. Ada. Kasar weh. Kasar.
Boleh. Boleh. Tak bunyi. Ada dah. Ada. Macam ada. Waduh. Alah cik pam. Nampak. Okay. Halo kasar. Halo. Perkasar ni saudara. Baung. Perkasar. Bawa ekor merah, bam. Okey, yang ni kira balangan terakhir sebelum balik. Dah petang lagi. Tahu yang lelah ni boleh tenggalan kasar tu. Tenggalan kasar. Ya. Aduh. Rosli ya boleh. Suara kasar. Bismillah. Maknanya Gila. Dah kemas. Petang lagi pukul 6 lah. belum dia ambil kat situ lah. Okay. Boleh jadi. Boleh duduk tempat ni. Badan mana ni? Badan tengok. Apa? Badan tengok hak. Situ je lah. Oh, dia tanya. Oh, memang lapar situ lapar yang kita biasa dapat. Kan dia tali lepas situ. Tali lepas belah tepi, lepas ke tepi. Okey, nak set up, nak kemas. Kalau kemas 11 minit nanti ada benda yang tinggal. Balik dengan lewat lah. Alhamdulillah ada hasil hari ni. Ada hasil hari ni. Tengok si Rosli. Ikan dia tak banyak tapi besar geng. Oh, ada tenggalan 2 ekor sesuara. Ataupun tongkat arus. Sekilo ada liok. Sampai. Dekat sekilo saya, dekat sekilo. Ya. Tak timbang. Mantap. Okey, jadi hasil kita hari ni tak banyak sangat lah, tapi boleh lah buat gulai sikit, buat perkasar pun boleh. Ada hasil. Hari yang kedua potom. Hari pertama itu tak ada video. Ni hari kedua. Alhamdulillah. Ada juga hasil ni. Ikan halus-halus je, ikan li padu lagi. Jadi kena ambil gambar video situ ya. Masuk Facebook. Ikan halus. Nak lawan dengan Rosli. Ada kelabau, tenggalan, lampang, apa Jawa. Pilih. Ikan ni kita beli dengan Rosli ya. Beli dengan Abang Rosli. Kita beli RM30 saja. Harga godong-godong. Lama dah tak makan sesuatu. Saya kasar yang ni kita ambil lah. Kita
Li. Sebab Li jual murah sangat. Li jual murah sangat, kita sapu lah kan. Oh. Waduh. Hah? Ini besar ni? Dia buat macam ni Zadi lah tu kan. Sesuai harus kata dia. Dia basuh dulu ni, kotak ni. Basuh cantik sikit. Galak bila? Galak bila? Dia galak bila? Kena ambil awak ni. Ini lain. Hah? Dengan awak tadi kat batu kata dia. Oh lain. 9 ekor? Cuma kalau 3 mesti lain. Bertiga orang? Oh 3 orang? Buat sama? Kau ni pada mamas. Pergi buat 2 orang. Ya. Dia main alur tengah tu. Yang budak tu dapat? Dapat batu besar tu lah. Sekor. Tadi tekor lah kenapa? Kau tak arat nak jemur. Kau belanak dulu jangan. Kau ni apa? Makan. Tapi kau nak belanak ada tak? Tak ada. Dia galap dia? Galap belanak ke gewang biasa? Galak tapi longkor, mudah longkor. Dia belanak tukar mata asal yang gewang awak tu. Ayo, tapi kau biasa ni jadi. Ni banyak ni. Boleh tu? Ni apa ni? Sensor? Member kau banyak, bambu kau pakai tu je. Tapi boti mudah, dia payah sangkut. Kalau tebing, rabuk. Kalau datang nanti bawa tu. Belanak. Belanak. Jadi belanak lah. Jadi memang jadi mudah sangat mudah. Ya. Sangkut dengan mudah longkor. Sakit jiwa je. Gerak kena gesok galak rasa besok. Abang cakap je. Ya. Kau pergi kan tak ada pula. Kawan semalam lagi berjemur demam. Nak demam tu kau cakap aduh tak raya aku casting. Ada dia berarti memang ada dapat. Yelah. Kau nak datang bila kau buat belanak Video sekali. Alhamdulillah hari ni takat ni saja untuk video konten hari ni. Alhamdulillah ada hasil juga. Boleh tahan hasil. Hasil untuk hari ni ikan sisik. Sebab kita pakai bottom. Jadi insyaAllah ada masa ada rezeki kita turun lagi. Nanti kita update lah video-video yang baru untuk video yang akan datang lah. InsyaAllah ada masa ni kita menebing lagi di Sungai Pahang. Okey geng, salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Mana orang tak gerak tengok. Oh no.